supaya kita dapat berbakti balik kepada apa yang kita dapat sejak daripada dulu. So saya dengan Sultan Volunteer ni dah lama, sejak saya daripada terkena 3 lagi sebenarnya. Agak banyak lah sebenarnya kerja, memang menekan kepala. Sebab biasalah menguruskan pelajar-pelajar ni agak, yalah, macam ramai 100 lebih. Jadi kita tak boleh nak kicap semua. Adalah kesilapan-kesilapan mereka buat. Sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ilham Abdul Aziz. Ya, daripada PRM, daripada tahap gangsa ke tahap perak, tahap emas. Okey. So tempoh pelaksanaan selama 5 tahun, 6 bulan dan 6 hari. Sebenarnya dia tak memulakan masa yang selama ini untuk saya siap daripada tahap gangsa ke tahap emas. Ini merupakan faktor PKP, mana time tu COVID, jadi banyak aktiviti-aktiviti yang sama dengan pengembaraan dan penjelajahan lasak. Gangsa selama 2 hari 1 malam, perak 3 hari 2 malam dan emas hari 3 malam. Baik, ini sedikit rangkuman aktiviti sepanjang saya buat gangsa dan juga perak. Okey. Ini merupakan kemahiran-kemahiran yang saya buat sepanjang pelibatan saya dalam tahap emas. Okey, kalau kita perasan, ini yang bagi apa orang kata selalu memberi taklimat-taklimat kepada orang, beri ajaran yang betul kepada orang ialah Encik Amizam bin Abdul Rahman, selaku saya punya mentor, dan juga diikuti oleh Encik Azizi bin Abdul Rahim juga selaku mentor saya kedua, dan abang saya sendiri Muhammad Khairul Izwan sebagai jurulatih saya untuk futsal dan rekreasi kita. Masih lagi buat sukarelawan, tempat di kampung saya sendiri, di kawasan daerah Selamat, dan also di sekolah saya juga saya buat. Saya start daripada 14 Januari 2021 dan tamat pada 13 Februari 2022. Okey, untuk kemahiran saya buat Java coding, di mana tempat ni saya buat online je, tak perlu pergi ke merata-rata tempat, iaitu tempat saya. Saya buat yang basic-basic dulu supaya benda tu jadi, sebab ialah makin lama kan, makin kita tahu benda tu, makinlah kita boleh buat sesuatu yang kompleks, penyelesaian yang kompleks. Benda ni mengajar saya untuk selalu berfikir secara logik, mengembangkan IQ logik saya. Fresh in the Wild Part 2. Okay, kalau kita tengok ini semua sebenarnya saya dan Razak tu sebagai ketua facilitator untuk yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan. So ini merupakan orang kata ni tag nama yang desainnya dibuat dan dipakai sepanjang Fresh in the Wild tu berlaku. Kertas kerja kami juga buat. Bahan-bahan promosi program pun kami yang promotekan kepada peserta-peserta yang ingin menyertai, dan kami kalkulate sekali road perjalanan yang kami guna sepanjang Fresh in the Wild berlangsung. Ini merupakan contoh-contoh surat kebenaran ataupun ini pun kami buat sendiri untuk dibagikan kepada ayah ataupun ibu bapa mereka, supaya dapat kebenaran lah untuk mereka menyertai Fresh in the Wild ni. Okay, tentu program pun saya dan Razak siapkan, di mana di sinilah kami berfikir bersama-sama untuk menyusun setiap satu program yang akan dilalui oleh peserta. Persiapan, saya buat surat, kami cek lapangan, tengok okey ke tak nak buat, and then poster untuk kami agihkan kepada dalam online ataupun daripada social media lah, untuk orang supaya ramai lagi nak daftar. Ini kami bincang tentang macam mana pelaksanaan. Ini menyusuri sungai. Jadi semua ni kami dah apa orang kata macam check sama ada benda tu bagus ataupun tidak, ataupun sesuai dengan kehendak dalam pelaksanaan. Okay. Ini peserta Hak Mas. Kalau tengok ada saya, Razak, dan juga ini Darwish.
dia pun merupakan peserta perak masa tu, tapi diteruskan ke emas jugalah. Okey. Lepas daripada habis program tu, kami minta untuk semua peserta berkumpul supaya dapat dan diagihkan apa orang kata macam Google Form, supaya yang telah dinyatakan tadi, kita tidak, satu kumpulan tidak boleh lebih daripada 5 orang. Jadi di sini kami agihkan, sini ada 9 orang, jadi kami agihkan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan mewakili 5 orang dan satu lagi kumpulan mewakili 4 orang. Macam biasa, surat kebenaran kami hantar kepada KBS supaya dapat diluluskan apa semua. Ini senarai nama ni kita tak boleh tambah tapi boleh kurang. Maksudnya macam kalau siapa yang ada daftar di sini, kita tak boleh tambah nama-nama di luar daripada selepas dah dapat pengesahan ni. Jadi kalau kat sini kita tengok ada beberapa nama yang tak dapat untuk bersama-sama kami ke Terengganu untuk melakukan projek pendapatan. Jadi tak apa, kita teruskan dan bincang balik tentang program-program dan juga kumpulan-kumpulan yang akan dibahagikan. Staff-staff di sana bincangkan apa yang boleh kami buat, apa yang boleh dilakukan. So at the same time kami juga buat aktiviti pembersihan pantai. Tapi ini tak boleh dimasukkan dalam sukarelawan tau, supaya kita dapat berbakti balik kepada apa yang kita dapat sejak daripada dulu. So saya dengan Southern Volunteer ni dah lama, sejak saya daripada terkena 3 lagi sebenarnya. Dan dengan Southern Volunteer ni, jadi banyaklah bakti-bakti yang boleh yang di-create dalam Southern Volunteer ni oleh saya. Okay, ini merupakan bengkel pengurusan ARPM seri 9 di SMK Bandar Putra. Ini budak-budak sekolah lah yang buat. Sekolah-sekolah apa nama tu? Sekolah projek kita. Sekolah projek kami lah. Di sini sama juga sistem prolog. Dari mereka membuat menerangkan kepada guru-guru tentang sistem prolog supaya memudahkan mereka faham. Okey, kat sinilah khusus untuk para pelajar mendaftar, memberi taklimat, di mana agak banyaklah sebenarnya kerja dan memeningkan kepala. Sebab biasalah menguruskan pelajar-pelajar ni agak macam ramai 100 lebih. Jadi kita tak boleh nak kicap semua. Adalah kesilapan-kesilapan mereka buat. Okey. Seterusnya, okey, ini bungkus bengkel pengurusan ARPM seri 12. Ini dekat sekolah projek yang kedua. Mana time ni pun masih lagi mendaftar sistem prolog untuk tahap gangsa, perak dan juga emas. Cuma emas tu di bawah BO kami lah, Persatuan Belia Gitu Kedah Manis. Dan gangsa perak di bawah sekolah.